Aku rasa proses aku nak buat konten ni dah semakin mudah. Sebab apa? Satu, yalah aku dah buat hari-hari selama berapa bulan. Aku rasa ni dah nak masuk bulan ketiga. Hari-hari aku buat konten. Kedua, aku dah start dapat engagement dekat konten-konten aku. Kat TikTok. Kalau sebelum ni, dekat video panjang, aku pernah cerita yang total view untuk semua video-video pendek dan video panjang yang aku post kat YouTube, total view dia 100,000. Tapi kat TikTok dalam minggu ni ada satu video pendek lebih daripada 100,000. Satu je. And of course, belum campur lagi video-video pendek lain yang ada 30,000, ada 60,000. That means bagi aku, akaun TikTok aku tu dah mula panas lah, dah mula dapat perhatian. And aku pun tengok dekat bawah video aku tu, dia dah start index konten-konten aku. Automatically boleh jumpa kat search. Lepas tu, apa yang aku buat ialah, bila orang dah start bagi engagement, maknanya dia dah start bagi komen, aku dah boleh pilih komen mana yang aku nak respon, and aku akan share pandangan aku. Dan kalau benda tu bagi aku satu assumption yang salah ataupun pandangan yang salah, aku akan share pandangan aku dengan harapan boleh membetulkan assumption tu lah. Untuk Meta, Instagram masih tak ada apa-apa perubahan. Tapi Facebook pun dah mula memanas. Aku dah dapat beberapa follower baru. And then sebab kat Facebook dia akan tunjuk tau, kita dapat follow baru lepas dia tengok kita punya reel. Kalau kat Facebook, video pendek dia panggil reel. Lepas tu dari segi view pun dah okey dah. Sebelum ni aku dapat bawah daripada 50 view, and then 100, bawah 100, sekarang dah lebih 100. In fact, tadi aku baru check ada yang dah lebih 1000 view. Jadi aku boleh tengok konten-konten aku dekat TikTok dengan di Facebook ni bagi aku dah mula memanas. YouTube yang mula memberi semangat. YouTube yang masa aku awal-awal buat konten ni memang bagi aku semangat untuk meneruskan, sebab aku tengok analytics dia memang menaik pelan-pelan kan. Aku pun macam dah kurang bagi perhatian. Tapi aku masih disiplin, aku masih post konten. Macam sekarang ni, aku masih post konten. Untuk TikTok, aku dah melebihi 2,000 followers. Awal aku buat TikTok, aku cerita pasal travel. And of course, aku dapat dalam 100 follower. And then, aku ada pakai paid promote tau. Aku buat iklan untuk konten aku. And then, aku ada 1,000 lebih followers. Dia start dekat 1,200 something, 1,300 I think. And then sejak aku privatekan semua konten lama aku, and then aku buat konten emas, dah naik dekat 700 lebih lah. Which is quite interesting sebab benda tu organic growth. And aku berharap mana-mana follower lama aku yang follow sebab travel tu, kalau diorang tak suka emas, dia macam unfollow aku. Sebab aku nak bina audience baru yang memang minat diorang emas. And then ada juga orang-orang yang klik link aku dan kontak aku. Aku ada letak link tree kan kat situ lah. Ada yang kalau nak menyimpan emas, klik link ini. Boleh WhatsApp ni untuk dapat bantuan. Nanti ada admin yang reply. Aku dapat. Walaupun leads tu bagi aku tak berapa quality, but at least it works. Maknanya link tu boleh pakai. Ada orang random yang akan klik and contact aku, which is a very good thing. Adalah beberapa lead yang aku belum close deal lagi kan, but never mind, it's a process. So hopefully lepas ni akan lebih ramai lah yang akan contact aku yang nak mula menyimpan emas. Aku boleh nampak benda dah mula memanas. Mungkin, let me tell you something lah, aku rasa macam aku dah successful, but these views, they are not money. Bayangkan kalau view-view ni dia jadi duit kan. Maknanya belum orang yang sesuai, orang yang tepat tu belum tengok lagi konten aku. Orang yang tepat ni ialah kan kalau kita funnel kan dalam 1,000 orang mungkin berapa yang masuk next stage, lepas tu next stage, dan hari sekali jadilah paying customer kan. Maknanya dia kena masuk dulu dalam ramai-ramai tu. But never mind,
Kalau aku boleh buat konten selama 3 bulan non-stop tanpa 2 bulan pertama tu tanpa apa-apa hasil, sekarang ni dah nampak ada perubahan, ada pertumbuhan, aku akan teruskan lagi. Aku aku akan buat konten dan post, and hopefully inilah perubahan yang aku nantikan. Hopefully aku dapatlah apa yang aku kejar, apa yang aku nak, segenggam berlian, sejonggong emas. Anyway, kalau korang dah luangkan masa untuk dengar update aku, pertumbuhan ataupun progress apa yang aku dah buat selama ni nampak macam tak ada apa terjadi kan. Macam aku post something, aku record something, aku post dan tak ada apa-apa perubahan. And somehow dalam 2 minggu ni dah start nampak perubahan. Next step ialah untuk dapatkan paying customer. So we'll see. So mungkin bagi aku 2 bulan pertama untuk buat konten biar akaun panas. Mungkin 2 bulan kedua ni adalah untuk aku dapatkan paying customer kan. But never mind. Apa-apa pun aku akan share and aku akan update kat vlog aku. Bagi yang nak tengok episod sebelum ni, aku akan letak kat sini. Yang mana nak tengok dari nombor 1, aku akan letak playlist juga. Thank you so much. Nanti aku post lagi. Assalamualaikum.